بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب، أحفاد عثمان هنا بالشوق نفتح كل باب. تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب. خير الدعاة مع الشيوخ لله تحيا في شموخ طوعا وللمولى رضوخ، للخير تمضي لا تهاب. منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير، رسموا لنا الفيض الغزير والقلب يهفو للثواب، رسموا لنا الفيض الغزير والقلب يهفو للثواب، والقلب يهفو للثواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Al-Fadhil, tuan-tuan imam, pengurusi dan ahli kuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada tengah hari ini, di saat yang agak gawat ini, waktu tengah hari ini biasalah kan, waktu rehat, tapi kita ambil kesempatan untuk berbincang sedikit dalam masa yang ringkas ini, iaitulah kita cuba ulang kaji bacaan ataupun zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi saat-saat susah hati, duka cita ataupun kegawatan. Kerana sebagaimana yang kita semua ketahui dan kita maklum bahawa hidup atas dunia ini kita akan melalui hari-hari yang ceria, yang bahagia, dan ada kalanya kita menghadapi musibah, ujian ataupun susah hati dan sebagainya. Jadi perasaan tidak tenang ini para ulama telah membahagikan kepada 3 kategori. Benda yang dah lepas, ataupun perkara yang masa depan akan datang, dan juga yang berlaku ketika ini ataupun sekarang. Bila kita teringat kepada benda-benda yang dah terlepas, tentulah hati akan rasa sedih, duka cita di atas terlepasnya, hilangnya, tak dapatnya benda yang kita nak ataupun kehilangan benda yang kita sayang. Ataupun duka cita, susah hati memikirkan masa depan, bala yang nak mari ataupun anak-anak yang tidak mendapat kecemerlangan,
Orang suruh pergi periksa, dia duduk tidur, tadi duduk main, contohnya. Ataupun apa saja yang kita duduk fikir masa depan, gelap dah lah. Ataupun suasana yang kita hadapi sekarang, ditimpa kesakitan, kawan-kawan buat masalah, jiran tetangga pun macam-macam. Maka dalam bahasa Arab dia bagi 3 kategori. Benda yang dah lepas, duka cita, dia panggil huzun, duka cita. Benda yang akan datang dia panggil hammun. Kalau kita kat serabut lah benda, mikir benda depan je. Dan benda yang sekarang, yang terjadi sekarang ini, dia panggil ghammun. Gham sekarang. Kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, memang Nabi kita bagi 3. Ma min musibatin, tidak ada musibah yang menimpa seorang hamba, min ghammin wa hammin wa hazan. Jadi 3 ini Nabi kita SAW beritahu tidak menimpa seorang itu kecuali semuanya menjadi kafarah, penghapus dosa kita, kalau kita laluinya, kalau kita tanganinya dengan cara yang dianjurkan oleh Nabi. Tapi kalau hari ni kita duduk bertempik, duduk meratap, melau, pagi, petang, siang, malam, duduk tulis dalam Facebook, sumpah orang tu, sumpah orang ni, maka orang ni kerugian yang besar, duka cita tak hilang, susah hati tak pergi, yang perginya musibah lebih besar, kerana dia dapat menerima qada qadar yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan pembahagian yang jelas di sini para jemaah sekalian, bagaimana kita nak mencari penawar? Pergi hospital dapat ubat penenang, tidurlah sekejap. Bangun-bangun daripada tidur, mari balik. Ataupun pergi tempat-tempat maksiat, tempat lara, leka, nampak je tenangnya, kepala duduk serabut. Maka dalam Islam telah menawarkan kepada kita penawar ataupun ubat yang mujarab, iaitulah al-audatu ilallah, kita balik pada Allah Azza wa Jalla dengan kita mempelajari zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memakmurkan hati kita dengan tauhid, memantapkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita tunjukkan kita ni iftiqar, berhajat, memerlukan bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan ini Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, sifat dianya tenang apabila sebut nama Allah. Orang mukmin boleh tenang apabila berzikir nama Allah. Allah peringat sekali lagi, ala, ingatlah, ambillah perhatian, ambillah penawar ataupun ubat, bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan kita berzikir, memahami maknanya, menghayati isi kandungannya, hati akan menjadi tenang. Maka inilah yang kita nak bincang hari ini. Zikir adalah merupakan penawar yang ajaib untuk menghilangkan duka cita, susah hati, huru-hara dan sebagainya. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, dalam risalah yang ada bersama saya ini ada beberapa bacaan yang dikumpulkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menukilkan, meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kana yaqulu fil karb, Nabi kata apabila dia susah hati, duka cita, Nabi akan baca doa ni. Boleh tuan-tuan ikut saya? Sebab kata di para ulama, hadis ni kalau kita dengar, baca selalu.
paling tidak pun ada dalam rekod kita, pernah kita beramal dengan sunnah yang kita belajar ini. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Panjang sikit, kena ulang balik. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Ini doa yang panjang sikit lah. Kata di Ibnu Abbas, Nabi baca doa ni ketika susah, dalam keadaan gawat, dalam keadaan yang tidak tenang, Nabi kita baca doa ni. Jadi kita hari ni banyak tertinggal. Bila tak tenang, duduk buat benda-benda lain. Bila kita takut, duduk serabut dengan benda. Tapi kita tidak luju ilallah, tidak kembali kepada Tuhan kita yang menjadi tempat pergantungan kita. Cuba lihat kita punya terjemahan. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla, Al-Azim Al-Halim, yang maha agung, Al-Halim, yang lemah lembut, yang La ilaha illallah rabbul arshil azim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Tuhan bagi aras yang agung. La ilaha illallah rabbus samawat. La ilaha illallah, Tuhan pemilik langit dan bumi. Wa rabbul arshil karim, dan Tuhan pemilik aras yang mulia. Hadis ini para jemaah telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Sebab apa? Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak ajar kepada kita, biar kita bergantung dengan Allah Azza wa Jalla, biar kita tahu kita ini bila duduk di bawah jagaan Allah, bila kita duduk bergantung dengan Tuhan pemilik segala alam ini, Tuhan yang menjaga segala perkara, maka orang yang buat khianat kepada kita tu besar ke kecil dia? Orang yang nak ganggu kita tu besar mana kehebatan dia? Maka di sinilah para ulama hadis ketika mengajar kepada kita hadis-hadis seperti ini mengatakan bahawa memantapkan akidah kita, menguatkan kepahaman kita terhadap Allah Azza wa Jalla, inilah dia panggil penawar yang besar untuk menghilangkan duka cita dan sedih. Jadi dalam hadis ini, hadis yang pertama Nabi kita ajar. Yang kedua, hadis yang diriwayat oleh Abu Daud daripada Asma binti Umais radhiyallahu anha. Asma kata apa? Kata Asma, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajar kepada dia, ala uallimuki kalimatin. Nabi kata, hey, nak ke tidak Asma, aku ajar kepada kamu beberapa bacaan, kalimat, makna ringkas sangat pendek. Taqulinahunna indal karbi. Mu kata ucapan ini ketika susah. Ketika susah jangan duk panggil jin bukit jemalan tu jemalan ni, tak ada. Jemalan apa, tak ada kerja apa, dia tak tahu mari mana kita. Tak. Yang kita nak kata apa? Nabi kata taqulin. Mu kata, kamu kata. Kita berkata juga tuan-tuan. Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Dia cara baca ni macam orang merayu, minta perlindungan. Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Dia bacaan
ketika kita nak minta perlindungan, kita nak minta doa, permintaan, maknanya cara baca tu biar kita terasa, kita sebut Allah, biar mari dalam hati kita, Allahu Rabbi, Allah lah Tuhan aku, la usyriku bihi syai'a, aku tidak melakukan syirik dengan Allah sesuatu. Artinya, ya Rabbi, aku mengiktiraf engkau sahaja tempat aku minta pertolongan. Walaupun aku susah sekarang ni, aku tidak panggil fulan, tidak panggil jin, tidak panggil syaitan, tidak panggil orang itu orang ni, tapi yang kita panggilnya Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Ini dalam isu-isu benda yang kita tak mampu nak buat. Tapi kalau kita tengok kawan ada sebelah nak minta tolong, dia angkat kita, yang sahabat mereka, tak boleh panggil ni, kena panggil Allah. Tak, itu salah faham. Nak panggil, saudara mari angkat saya jatuh ni, tak ada masalah. Nak telefon ambulans ambil saya aksiden, boleh mari ambil. Tetapi dalam perkara-perkara yang tak ada ambulans, tak ada doktor, tak ada, banyak penyakit-penyakit yang ada ini, doktor pun tak tahu nak ubat di mana. Ataupun tahu ubat, doktor pakar tu pakar ni semua cek belakang, ubat sebergantang dah makan ubat, berkilo-kilo dah ubat habis. Ataupun penyakit yang tak tahu mari mana. Ini semua apabila pergantungan kita dengan manusia tamat, ikhtiar secara manual dengan makhluk yang diizinkan oleh Allah Ta'ala sudah habis, maka kita masih lagi mempunyai jalan, lorong yang paling luas, yang paling kuat, yang paling gagah, iaitulah pergantungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan yang baru melalui Hari Raya Haji korban, kan, masjid kita ni berapa ekor korban? Masya Allah, 11 ekor. Roh pengorbanan tu mesti kita masukkan dalam jiwa kita. Siapa yang kaitan pengorbanan? Mari daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim tinggalkan isterinya Hajar di Mekah dengan seorang anak yang kecil, baby yang kecil. Di mana kepergantungan, pengorbanan yang lebih tinggi daripada itu? Maka kita tengok apabila Hajar berjalan mencari air di Safa Marwah, tak nampak jalan lagi, ketika itu dia bergantung dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah hantar mari malaikat Jibril keluarkan air daripada bumi yang gersang. Kata di Ibrahim AS, inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in, aku tinggal anak cucu aku di lembah yang tak ada tanaman, maknanya tak nampak ada air, sumber air di sini. Tapi dengan pergantungan Allah Azza wa Jalla, Allah hantar mari Jibril, hentak bumi dia ataupun cocok dengan sayap dia, keluar air. Ini pergantungan kita dengan Allah Azza wa Jalla sebagai seorang Muslim tak boleh jauh. Anda tengok ada satu kumpulan yang anda pergi dijemput untuk pergi motivasi kepada di hospital, dia panggil kumpulan hospice, orang-orang yang tidak ada harapan sembuh. Dia punya tajuk berat, kumpulan pesakit yang tidak ada harapan sembuh, orang-orang kena kanser. Biasanya doktor akan sahkan mati 2 tahun lagi, mati 3 tahun lagi, mati 4 tahun. Ada yang disahkan mati 10 tahun lepas, hari ni hidup lagi pun ada. Jadi saya kata, kenapalah kita menutup pintu rahmat Allah Azza wa Jalla? Rahmat Tuhan luas, kuasa Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Tiba-tiba kita tutup pintu, kita kata kumpulan tidak ada harapan sembuh. Siapa kita dengan Allah Azza wa Jalla sehingga kita boleh tutup pintu rahmat Allah Ta'ala? Saya kata ini orang putih yang buat. Kita sebagai seorang Islam tidak selayaknya berpahaman seperti sedemikian. Kita boleh katakan ini kumpulan yang menghadapi sakit yang sukar sembuh, boleh. Kalau kata tidak ada harapan, lah. Sebab kita sebagai Muslim, kalau doktor, 100 doktor mengesahkan orang ni tak ada harapan sembuh, tapi kita mempunyai orang asyafi, syifa, Allah Ta'ala yang penyembuh, Allah Ta'ala yang menurunkan penyakit, Allah Ta'ala juga yang mengangkatnya. Berapa banyak kita baca dalam buku-buku pengalaman-pengalaman para pendakwah kita, doktor-doktor yang terlibat dengan pendakwah, mereka mengatakan ramai orang bila disahkan sakitnya tak ada harapan sembuh, dia pergi Mekah, berdoa dengan Allah Azza wa Jalla dekat Kaabah, minum air Zam-Zam, balik-balik doktor cari penyakit tak jumpa. Tak jumpa cari penyakit. Dia kata, kamu pergi campak di mana penyakit? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jemaah sekalian, hadis bacaan yang ketiga,
Mungkin jemaah kata nak ambil kat mana lah, tengok dalam buku ni, Perisai Muslim ni ada sebahagian daripadanya, sebahagian lagi ada di lain-lain riwayat. Imam Abu Daud meriwayatkan hadis daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'awatul makrub, doa ketika susah. Susah, makna kita rasa tak tenang, sempit dada, orang nak kacau kita macam-macam. Apa kita nak jawab? Cuba baca doa ni. Mudah-mudahan hari ni banyak doa yang kita baca mari daripada hati kita. Allah selesaikan masalah-masalah kita yang tertangguh, yang tidak ada manusia yang boleh selesaikan. Kata, Allahumma rahmataka arju. Payah sikit. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Jadi kita bila kita baca Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu je aku harap. Dengan manusia putus habis dah. Fala takilni ila nafsi, jangan kau serahkan urusan aku ini kepada aku sendiri yang menyelesaikannya, tarfata ain, walaupun sekelip mata. Tak mau. Kita nak urusan kita ni Allah yang tadbirkan. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaikilah segala urusan aku semuanya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah lain daripada engkau, ya Allah. Hadis ini dalam Abu Daud. Satu lagi hadis yang tuan-tuan selalu baca, ingat tidak? Dia panggil hadis Zinnun. Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu Zinnun, ini dia panggil doa mustajab. Iza da'a wa huwa fi batnil hud, dia berdoa dengan doa ni dalam keadaan dia sangat-sangat susah. Tuhan sebut dalam Quran fi zulumatin salas, di dalam kegelapan 3 kali gelap. Mana gelap dianya? Gelap dalam air, gelap duduk dalam perut ikan. Jadi gelap yang gelap sungguh. Tapi dia baca doa. Saya ingat doa ni tuan-tuan dah ingat belaka, tapi kita baca sama-sama. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingat dah kan doa ni? Cuma kadang-kadang tak ingat nak berdoa je. Susah hati, susah baca selalu. Hak ni tak payah dah apa banyak dah, memang ingat dah. Apa Nabi kita bagi tahu dalam hadis ni? Fa innahu ma da'a biha rajulun muslimun, tidak ada mana-mana orang yang berdoa dengan doa ini fi syai'in qat. Apa yang kita nak? Yang penting nak dalam benda kebaikan. Nak suruh sembuh, nak suruh dapat benda tu, nak suruh anak selamat, kan? Illa istajaballahu lahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mustajabkan doa dia. Cuma kadang-kadang terhalang hijabnya doa kita ni sebab apa? Adalah beberapa perkara yang disenaraikan oleh para ulama, di antaranya makanan yang kita makan, ada tersangkut lagi bab halal haram. Bab halal haram bukan soal logo halal, tak cok halal, tak cok halal. Duit tu ambil di mana? Mungkin barang yang kita beli ni halal 100% dia punya halal, kan? Tak ada syubhat apa-apa. Tapi duit yang kita guna pula bermasalah. Satu lagi masalah yang besar yang menghalang doa kita untuk diangkat, yang ini perlu sangat kita muhasabah para jemaah sekalian, iaitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan apabila ada di antara dua saudaranya syahna, ada permusuhan di antara kita dengan saudara kita. 10 tahun lepas, benda kecil ya, tapi tak boleh settle. Kita masuk pintu ni, dia masuk pintu tu. Duduk satu masjid, satu qaryah, satu di bawah bumbung yang sama. Waktu kuliah pun dengar yang seorang sebelah ni, seorang sebelah ni. Tapi bila berjumpa tak boleh nak salam. Ini penghalang besar para jemaah.
Ia menyebabkan doa kita tidak diangkat. Ini yang kita takut hari ni. Banyak tersangkut kita ni. Banyak tersangkut. Benda-benda yang haram-haram mungkin kita jaga, tapi di antara perhubungan kita dengan keluarga, perhubungan kita dengan sahabat-sahabat kita lagu mana. Jadi inilah hadis yang 4 yang besar ini, yang sahih, yang mari daripada Nabi SAW, merupakan penawar yang besar untuk kita menyelesaikan duka cita dan sebagainya. Kata di ulama, doa-doa dan zikir yang kita baca ini, yang maksur daripada Nabi SAW, ibarat kata seperti senjata yang tajam. Mana benda tu autentik, sahih, ambil daripada Quran, ambil daripada hadis Nabi SAW, ada. Tapi kenapa dia punya kesan pukulan tu tidak kuat? Senjata tajam, tapi bila kita pukul tak putus. Bila kita pukul tak loop, kata orang, tak masuk. Ini bukan soal senjata yang salah, tapi tangan yang memukul itu. Mungkin kita pukul tapi tangan kena stroke. Pegang senjata yang tajam tapi terketar-ketar, tak boleh nak bergerak, kan? Ataupun tangan yang kebah dah, pukul macam tak pukul pun tak, sama je. Maka kata di para ulama, berdoa biduni ilmin bil makna. Bila kita baca tanpa menguasai makna dia, arti daripada doa itu, wa tafaqquhin fid dilalati, memahami isi kandungan. Kenapa dia baca lagu ni? Kadang-kadang pendek je. Maka dhaifut ta'sir qalilul faidah. Ulama mengatakan kalau setakat baca saja kesan dia tidak mendalam, faedah yang kita dapat daripada bacaan itu tidak banyak. Yang kita sah kita dapat faedahnya, boleh pahala kerana berdoa, boleh pahala kerana berzikir, tetapi kesan dia dalam kehidupan kita, kesan dia kepada apa yang kita nak tadi tidak memberi kesan, kerana bukan salah parang, bukan salah alat, salah pemukul yang tidak kuat, makna pembaca yang tidak memahami makna. Maka di sinilah para jemaah sekalian, kita perlu kepada memahami makna-makna bacaan. Satu, ya, kalau kita tengok dalam buku ini adalah kita terjemah perkataan, tapi memahami isi kandungan tu bukan makna tukar bahasa. Tukar bahasa tu satu. Kita balik kepada hadis yang pertama tadi, hadis la ilaha illallahul azimul halim. Boleh dikatakan kalau tuan-tuan perhati, 4 hadis yang kita baca tadi, semua kaitan yang pertama sekali duduk di yatazakkaru bit tauhid, duduk di bawah isu tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Mantapkan tauhid. Jadi bila kita ni ingat Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita, Allah yang menjadikan kita, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita sembah, kita puja dan kita puji, maka kita tidak akan minta pertolongan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita minta dengan Allah tapi bercampur. Sudah minta dengan Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, keluar daripada masjid, air singgah juga rumah Tok Bomo. Tanya khabar, saya ni penipala Tok Bomo, siapa dia buat saya? Tok Bomo tak ada apa-apa, ambil air selalu. Kita tengok, duduk sebelah rumah tu ya ni. Allahu Akbar. Kita pun balik jeli, rumah mana ni? Kan rumah kita rumah banyak, rumah taman. Sebelah ni pun sebelah, sini pun sebelah. Duk kita tengok, rasa-rasa dia ni dah. Pasal ada sekali saya parking depan kereta saya depan rumah dia, lambat pergi tukar tempat. Dia nak keluar tak boleh. Jadi kita mula mencari. Bila mari hak ni sakit hati, su'uzan, maka sah. Kontra di antara tauhid yang kita iklan dalam zikir kita, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah berasyim, tiba-tiba kita pergi percaya kepada tukang-tukang tilik, tukang-tukang bomo yang mengatakan orang ni fulan bin fulan, sedangkan benda tu benda gaib, maka ini bercanggah dengan kehendak tauhid. Maka yang pertama sekali, semua 4 bacaan ataupun bacaan-bacaan lain yang ada di sini, para jemaah boleh perhatikan, semuanya duduk di bawah mantapkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, mantapkan tauhid, barulah kita akan dapat perkara yang tersebut. Dalam doa yang kita baca tadi, la ilaha illallah al-azim al-halim. Siapa Allah Ta'ala ini? Kita kena ingat kepada azamatullah, keagungan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan tak usah rasa, tak usah pergi jauh. Waktu kita salat,
Kenapa solat kita dalam takbiratul ihram dia tak ajar yang lain, satu lafaz saja, Allahu Akbar. Tak ada Allahul Halim, Allahur Rahman, semua sifat Allah, nama Allah, tapi dia nak Allahu Akbar. Sebab bila kita berhadap dengan Allah dan kita menguasai Allah yang aku beradab ni, Allah yang Maha Agung, kenapa kita nak fikir benda lain? Dalam solat kita duk mikir macam-macam, duk main air saja 4 kali dah, kan? Kereta kunci ke tu kat luar tu, kan dia buka pintu dia orang, kan ambil kita punya beg, kan? Allahu Akbar, habis dah terlupa. Tak ingat-ingat ke Allah, kita duk ingat ke barang-barang kita ni. Aku keluar rumah tadi gerai kunci ke tak, kan? Allah, anak duk tidur dalam bilik, dia punya mari gangguan-gangguan tak tahu, habis hilang. Allahu Akbar, Akbar, Allah Ta'ala yang agung sudah hilang. Maka dalam doa kita ketika susah hati inilah kita diajar oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi SAW, ingat Al-Azim, Allah Ta'ala yang Maha Agung. Allah Ta'ala Al-Halim, yang Maha Pemurah, artinya Allah Ta'ala ni kesian belas kepada hamba dia. Jadi bila Tuhan bersifat kesian belas, kita orang duka cita ni mendapat perhatian ke tidak? Memang duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah, Nabi kita ajar pula kepada Al-Arsh, Rabbul Arshil Azim, Tuhan pemilik aras yang agung. Sebab apa dia sebut aras? Kerana aras ini makhluk Allah Ta'ala yang besar. Aras makhluk yang sangat besar, akbarul makhluqat wa awsa'uha, yang paling besar makhluk, yang paling luas aras. Jadi kalau Tuhan beri pada kita, Tuhan tak sebut bukit, Tuhan bukit. Bukit ada kecil, ada besar. Besar-besar bukit pun manusia naik boleh, kan? Pendaki sampai mati ke diri pun ada, tapi boleh naik, ada sebahagiannya. Tapi aras, Allah Ta'ala sifatkan Al-Arshul Azim, yakni aras yang besar, Arshul Karim, aras yang luas. Jadi ini semua bacaan-bacaan memberi perhatian kepada kita supaya kita bertakluk, berhubung dengan Allah yang begini sifatnya. Macam mana kita nak duka cita, apa nak sedih lagi? Kita ada Allah, kalau kita tidak ada manusia yang boleh bantu kita, tapi kita mempunyai Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang kedua tadi, hadis Asma binti Umais, Tuhan Allah, Nabi kita ajar kepada kita, ulang balik Allah, Allah. Kita waktu kita zikir kuat-kuat, siapa naik gia 5, kita ingat ke tak ingat ke Tuhan tu? Kau duk ingat ke lepas gia 5 ni nasi kambing ke gula ayam? Duk napa tu tak tahan. Ya, orang tu kaki apa pula? Siapa nak kalau di kampung, siapa nak terbalik rumah kan? La ilaha illallah, degah. Perlahan pun tak apa, tapi Allah mari daripada hati. Allah, Allahu Rabbi. Coba tuan-tuan balik, ambil doa-doa yang ringkas ini, duduk seorang-seorang di bilik kita, merenung masa depan, tengok kepada gejala-gejala yang melanda ini. Siapa nak jaga anak kita lepas kita mati, kita sebut Allah, Allahu Rabbi, mula Tuhan, aku serahkan, la takini ila nafsi, aku jangan serah pada diri aku untuk kawal aku, untuk kawal keluarga aku, untuk nak kawal harta benda kita, tapi semua duduk di bawah kawalan Allah Azza wa Jalla. Ini semua boleh kita simpulkan dalam beberapa hadis yang kita baca ini. Yang pertama sekali duduk di isu tauhid, kemudian Nabi kita besarkan sebutan aras yang agung, kedudukan yang besar ni, kerana apa? Supaya kita terasa kita berkomunikasi dengan Allah yang Maha Besar. Tak usah kata apa kita ni, bukan nak banding Allah, laisa kamitsli syai'. Tuan-tuan dan puan-puan, ada tak dalam keluarga kita orang besar, orang berpangkat besar? Tak kira lah duduk kat Putrajaya ke Kuala Lumpur ke duduk mana. Bila kita bercakap dengan kawan-kawan, sebutlah dulu, dia tu sepupu saya punya cousin tu. Tak, selalu kacak Melayu pun tak. Pasal nak dekatkan. Ni sepupu dia. Hak tu pak saudara dia. Pengarah tu pak cik dia. Hak orang kampung dia tak tahu berapa puluh pupu pun ngaku waris lagi, pasal ada kaitan dengan pangkat besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, mu tak seduk tengok hak benda-benda lain tu. Kamu tengok, kamu dekat. Dalam ayat puasa yang kita baca, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tengok Allah ajar kepada kita. Tengah-tengah duk bincang ayat puasa, dia break tengah jalan. Tuhan kata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba aku tanya tentang aku, mu jawab inni qarib. Aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku akan jawab, perkenankan doa apabila mereka minta. Kenapa? Bulan Ramadan, bulan mustajab doa, bulan kita lapar pada siang harinya. Ketika itulah orang panggil inkisarun nafs,
jiwa kita, nafsu kita ni runtuh ketika itu apabila kita merayu kepada Allah Ta'ala, dekat kita dengan Allah. Kita rasa kita rapat dengan Tuhan. Pasal itulah kita tengok orang susah hati, orang sakit, mari masjid lalu. Kadang-kadang dia bersalah dengan Pak Imam, tanya ni saya nak jumpa imam, engkau tak aja mari masjid kan. Tapi bila kena bala, marilah. Nak ajak semaya hajat lah, nak suruh baca yasin dia lah, buat air tawar, macam-macam. Yang pentingnya orang ni tak kena masjid, tak kena surau, tapi bila dia susah baru nak dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jangan sampai begitu. Akan kawal dia, hasbi Allah alaihi tawakkalul mutawakkilun. Boleh kata hasbi Allah ni kata-kata para nabi alaihi wassalatu wassalam ketika menghadapi dengan ancaman kaum. Nabi Ibrahim bila kata nak campak dalam api, hasbi Allah, api jadi sejuk. Nabi Musa bila hasbi Allah, laut terbelah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila tentera Ahzab 10,000 nak lanyak Madinah, Nabi kata hasbi Allah, terbalik habis dia punya kemah, terbalik dia punya makanan, mendengar angin sejuk, tak ada peperangan yang berlaku. Allahu akbar. Jadi inilah para jemaah sekalian, maka bila kita tak tawakal kepada Allah Ta'ala, kita hapuskan tawakal kepada makhluk yang tidak ada kuasa. Dalam hadis Nabi kata, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Siapa dia tergantung tangkal azimat, fala atamallahu, Allah Ta'ala tidak akan sempurnakan kehendak dia nak. Dalam riwayat lain, faqad asyrak, orang ini telah melakukan syirik terhadap Allah Ta'ala, sebab dia percaya kepada tangkal azimat, dia tak percaya kepada kuasa Allah Ta'ala. Saya ni tali hitam kat tangan anak ni sajalah, tak mau dia punya usik dia hantu ke apa benda, lah cabut. Ini semua khurafat yang berlaku dalam kita. Walaupun budak kecil telah diajar syirik oleh mak ayah dia sendiri, maka ini sebab pergantungan kita kepada Allah Azza wa Ta'ala, maka disitulah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis yang akhir yang kita baca tadi, wa aslih li sya'ni kullah, kita minta Allah Ta'ala perbaikkan urusan kita. Inilah yang menjadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa asmatu amri. Ya Allah, perbaikkanlah agama aku yang menjadi pengawal kepada segala urusan aku. Duduk situ. Wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi. Perbaikkan urusan dunia aku ni tempat aku hidup di sini. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Perbaikkan akhirat tempat aku nak balik. Waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khair. Jadikan aku hidup atas dunia ni bertambah kebajikan. Wal mauta rahatan li min kulli syarr. Aku mati menyebabkan aku rehat daripada segala kejahatan. Jadi kita minta ni Allah Ta'ala, kalaulah Allah Ta'ala nak timpa bala musibah ke atas kita, bala-bala yang akan menjadi perkara yang menyusahkan kita, bala dalam agama kita, maka kita minta Allah Ta'ala matikan ghaira maftun sebelum kita ditimpa oleh bala. Jadi dakwatun Nun, Nabi Nun tadi memang besar kedudukannya. Nabi kata siapa dia berdoa dengan doa ini, nak minta apa, fi kulli syai, nak minta apa saja, ajab, Allah Ta'ala akan perkenankan doa kita. Jadi muslimin dan muslimat, di dalam doa ini apa yang kita nak kata? Yang pertama sekali, la ilaha illa anta, jelas. Subhanak, itu yang kedua tambahan, kita puji Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, inni kuntu minaz zalimin, ini dia panggil kita biar mengaku sentiasa daripada Allah, aku ni orang zalim, banyak dosa, banyak mungkar, banyak maksiat, banyak tak dengar katamu ya Rabbi, tapi engkaulah Tuhan aku. Karena tidak ada tempat, la malja'a wala manja minka illa ilaik. Tak ada tempat nak lari, tak ada tempat nak pergi lain daripada engkau kecuali kena pergi kepadamu. Maka di sini timbul kata-kata hikmah di kalangan para ulama. Dia kata apa? Kita bila takut kepada makhluk, kita akan lari. Takut pada makhluk, kita akan lari. Betul tak? Kenapa lari tu? Ada harimau. Kenapa lari tu? Polis tahan tengah jalan, JBJ mari nak cek nombor kereta contohnya, lari kita. Tapi bila takut pada Allah, kita lari ke kita pergi? Ini beza. Kita takut Allah Ta'ala, kita pergi pada Allah. Kenapa ni? Dulu tak ada di masjid, dulu tak ada tempat kuliah, dulu tak ada. Aku takut pada Allah Ta'ala, kan aku mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan derhaka, mati dalam keadaan-keadaan. Maka takut pada Allah, kita akan pergi. Takut kepada makhluk, kita akan lari. Ini perbezaan yang sangat ketara. Yang terakhir sekali bacaan yang ke 5, Allah Ta'ala, Nabi kita salah sebut dalam hadis. Mungkin kita sebagai penutup pada perbincangan kita ini. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun. Tidak menimpa seorang itu duka cita ataupun susah hati, kemudian dia baca dengan doa ni. Kata sekali, Allahumma inni abduka
wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi. Ini agak panjang sikit tapi menarik. Nabi kata siapa dia susah dia baca doa. Dia Allah, aku ni hamba-Mu, anak kepada hamba-Mu, anak kepada hamba perempuan-Mu, ubur-ubur aku ni di bawah kuasa-Mu. Apa yang Kau tetapkan telah berlaku kepada aku, maka segala yang Kau tetapkan itu keadilan-Mu ya Allah. Barulah kita minta, dia panggil tawassul dengan nama Allah. As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku minta dengan semua nama-Mu. 99? Tak. 99 tu yang Nabi kita sebut dalam hadis itu 99, tapi nama Allah Ta'ala tidak terhingga. Karena itulah Nabi kata, nama-Mu yang Engkau hajar kepada seorang atau Engkau turun dalam kitab-Mu, awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaib, ataupun yang nama yang Engkau simpan dalam ilmu ghaib. Bila Nabi kita akan guna tawassul ini? Sewaktu Nabi kita sujud pada hari kiamat esok nak menyelesaikan masalah. Kata Nabi SAW, pada ketika itu Allah ajar kepada aku bermunajat, bertawassul dengan nama-namanya, dengan pujian-pujiannya yang tidak diajar kepada Nabi-Nabi yang lain. Maka di sinilah para ulama mengatakan, kalau kita nak berdoa, kita tawassullah dengan nama-nama Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam. Jadi kita baca-baca nak guna ni, barulah kita minta. Itu dia panggil tawassul dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka kita minta anta ja'alal Quran, kamu jadikan Quran itu rabi'a qalbi, menjadi siraman kepada hati. Jadi kalau Quran menyiram hati kita, subur tak subur hati? Subur. Ni kita duk siram dengan muzik, dengan benda-benda yang tak tahu pasal. Wa nura sadri, menjadi cahaya dada aku. Wa jala' huzni, hilang duka cita. Allahu akbar. Kata Nabi, illa azhaballahu hammahu wa huznahu. Baca doa ni dengan betul-betul kita faham, kita ingat dengan tawassul kita dengan nama Allah, Allah Ta'ala akan hilangkan duka cita dia. Wa abdalahu makanahu faraja, maka Allah Ta'ala akan tukar susah hati tadi menjadi kesenangan. Faqila, sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, ala nata'allamuha, kita kena, boleh tak kita nak belajar doa ni? Sahabat minta dengan Nabi nak belajar. Nabi kata, bala yang bagi liman sami'aha an yata'allamaha. Nabi kata, ya, sepatutnya orang dengar doa ni, maka dia kena belajar dan dia kena baca. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, inilah saya rasa munasabah lah suasana kita di sini. Dalam hadis yang terakhir ini ada beberapa perkara kita buat kesimpulan bahawa asal yang pertama dalam kita berdoa iaitulah tahqiq, merealisasikan pengabdian diri kepada Allah. Satu. Yang kedua, beriman kepada qada dengan qadar. Kalau kena timpa musibah, kita dah buat perhatian, dah buat ambil segala penjagaan yang rapi, tiba-tiba kena juga. Kalau kita kembali kepada takdir Allah, ketika itu hilang duka cita. Macam mana Allah Ta'ala takdir? Sabar, mengharapkan pahala, minta Allah Ta'ala ganti yang lain. Allah wakhlufni khairam minhu, ganti aku lebih baik daripada ini. Kita akan tenang. Iyalah, duka cita hati itu ada, tapi taklah sampai peringkat tak boleh tidur, kena cari ubat tidur, kena cari pergi injek ubat penenang. Sebab ubat penenang kita duduk mana? Duduk di kita menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi kerana yang ketiga, beriman dengan nama-nama Allah Ta'ala, dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Nama-nama Allah dan sifat-sifat yang mulia, inilah kalau kita baca satu-satu nama Allah, 99 Asma'ul Husna. Saya harap sangatlah masjid-masjid kita ni
cari ustaz-ustaz yang ada kebolehan dalam ini, biar dia huraikan satu-satu, memahami nama Allah, memahami sifat-sifat Allah Ta'ala. Kerana bila kita faham nama Allah, kita rasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Susah, Allah Ta'ala penolong. Waktu kita duka cita, Allah Ta'ala yang beri pertenangan. Waktu kita leka lalai, Allah Ta'ala peringatkan kita. Jabbar, Muntaqim, Tuhan balas, maka kita tak berani nak buat benda nakal. Yang terakhir, iaitulah penjagaan Al-Quran, tadabburan wa tatbiqan. Kita baca, kita tadabbur dan kita beramal di dalam hidup kita. Kerana Quran itu disebut dengan nama syifa. Allah Ta'ala kata Quran itu syifa, penawar bagi segala-galanya. Maka Nabi janjikan dalam doa ini, illa azhaballahu ghammahu wa hammahu. Allah Ta'ala akan tukar duka cita dia, susah hati dia. Wa abdallahu farhan. Allah Ta'ala akan tukar dengan kegembiraan. InsyaAllah, mudah-mudahan tazkirah kita yang ringkas yang sedikit ini, kita memahami bacaan-bacaan ini untuk menolak huru-hara, menolak duka cita dengan cara baca doa, memahami isi kandungan, merealisasi tauhid, qada, terima qada dengan qadar, dan berdamping diri dengan Quran, baca, tadabbur dan beramal dengan dia. Mudah-mudahan ada faedahnya pada jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.